Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton setia. Pada hari ini, kita bersama di episod kedua podcast kami berkaitan dengan sastra Melayu. Kalau kita sebutkan tentang tokoh besar dunia Melayu, pasti kita akan teringat kepada pahlawan maupun sastrawan lama. Namun, pada hari ini, istimewa dalam podcast kami ingin membawa anda semua untuk melayari ke sebuah pulau kecil yang pada dahulunya pernah menjadi pusat pentadbiran dan pusat ilmu bagi Kesultanan Riau Lingga, iaitu Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat inilah pada tahun 1808 lahirnya seorang tokoh ilmuwan yang jejak karyanya masih segar hingga ke hari ini. Tidak lain dan tidak bukan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji bukan sahaja seorang sejana dan sastrawan, beliau juga merupakan penulis Kamus Pertama Bahasa Melayu Moden dan pengarang bagi karya-karya penting seperti Tufat An-Nafis serta Gurindam 12. Jadi pada hari ini saya tidak berkeseorangan. Saya ditemani oleh dua sosok jejaka yang pada pandangan saya mempunyai ilmu berkaitan dengan karya-karya yang pernah dikarang oleh Raja Ali Haji. Memperkenalkan kepada semua penonton kita pada hari ini, Saudara Amin dan Saudara Mukri semua. Baik, apa kata kalau kita berkenalan sedikit dengan Saudara Amin dan Saudara Mukri terlebih dahulu? Okey, saya Muhammad Amin bin Muhammad Ismail dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, merupakan pelajar ISMP Bahasa Melayu. Saya pula Muhammad Mukri bin Ahmad Syafari. Saya juga merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya pelajar Bahasa Melayu. Baiklah. Untuk penonton semua, tanpa kita membuang masa, marilah kita sama-sama mendengarkan serba sedikit ilmu yang mereka akan tampilkan berkaitan dengan karya yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji. Baik, pertama sekali, saya ingin bertanyakan kepada Saudara Amin lah. Apakah antara karya yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji yang Saudara Amin tahu? Okey, untuk karya Raja Ali Haji ni, pertama sekali saya akan menceritakan berkaitan dengan Tufat An-Nafis lah. Okey. Tufat An-Nafis ni sebenarnya satu karya yang dihasilkan lebih kurang dalam abad ke-19 bersamaan dengan tahun 1866 hingga 1870. Yang menarik berkaitan dengan karya ini, dia merupakan karya yang dihasilkan oleh ayahanda kepada Raja Ali Haji itu sendiri terlebih dahulu lah, sebelum disambung oleh Raja Ali Haji sendiri untuk untuk dipanjangkan dan disempurnakan lagi. Jadi sebenarnya karya ni merupakan gabungan dan berkembang daripada dua generasi lah kan? Ya, betul. Kalau macam tu, boleh tak kalau Saudara Amin ceritakan kepada para pendengar sebenarnya apa kandungan yang terdapat dalam karya ini? Untuk kandungan karya Tufat An-Nafis ni, kita boleh katakan karya ni merupakan sejarah kepada Melayu dahulu lah. Jadi kenapa saya berkata begitu, dalam karya ini dia menceritakan tentang kedudukan raja-raja pada masa itu, dan ada juga menceritakan berkaitan dengan konflik dan kerjasama politik yang berlaku pada masa itu. Dan terdapat juga dalam karya ini berkaitan dengan pembentukan kuasa pada ketika itu. Menarik. Jadi bagi Saudara Amin sendiri, berdasarkan karya Tufat An-Nafis yang diterbitkan yang dikarang oleh Raja Ali Haji ni, sebenarnya apa kepentingan atau apa tujuan Raja Ali Haji mengarang tulisan ini? Untuk tujuan ni kita bahagikan kepada 3 kategori lah. Pada ketika itu, karya ini boleh dijadikan sebagai rujukan untuk masyarakat pada masa itulah, untuk memahami struktur pemerintahan ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika itu. Dari segi sastra pula, kita boleh katakan melalui karya ini kita dapat melihat yang ada individu yang mampu menghasilkan karya sastra yang megah ketika itu. Sebab ketika itu tahun 1866 kan, lebih kurang abad 19 lah.
Lepas tu untuk masa kini pula, karya itu masih relevan seperti mana yang Ikmal cakapkan tadi, kerana ramai lagi pada masa kini menggunakan karya itu sebagai sumber penyelidikan untuk mengkaji berkaitan dengan struktur pemerintahan ataupun peristiwa-peristiwa terlebih dahulu. Hmm. Satu lagi saya nak tambah fakta menarik lah berkaitan dengan karya ini, Tuhfat An-Nafis ni. Seperti yang saya cakap tadi, Tuhfat An-Nafis ni lebih kepada sejarah Melayu kan. Tetapi Raja Ali Haji ni menulis karya ini dengan lebih menarik orang kata. Sebab apa? Dalam karya ini dia bukan sekadar sejarah kering berkaitan dengan Melayu. Tetapi Raja Ali Haji ni juga selitkan juga ilmu-ilmu ataupun nilai sastra dalam tu, seperti adab-adab dalam pemerintahan ataupun nilai Islam dalam pemerintahan pada ketika itu. Baik, menarik sekali apa yang telah dikongsikan oleh Saudara Amin tadi. Seperti yang kita tahu, seperti yang Saudara Amin katakan tadi, Tuhfat An-Nafis ni memberi pengajaran lah kepada masyarakat Melayu pada masa kini dan pada masa dahulu, di mana ia menceritakan tentang adab dan sebagainya. Baiklah, kita beralih lah kepada karya Raja Ali Haji yang kedua, yang bakal diberikan maklumatnya oleh Saudara Mukri. Dipersilakan Saudara Mukri. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Karya yang seterusnya saya akan perjelaskan ialah karya Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji juga. Dan karya ini ditulis pada abad yang ke-19, tahun 1845. Fakta menarik berkenaan dengan karya ini. Karya ini Raja Ali Haji mengarangnya dengan tulisan yang tersusun. Kenapa saya kata begitu? Di setiap bait dan baris yang ditulis dalam karya ini, Raja Ali Haji menggunakan jumlah baris dalam sebaris, jumlah perkataannya hanya 4 hingga 5 patah perkataan sahaja. Dan suku katanya 9 hingga 11 patah suku kata. Jadi itu yang membuatkan karya ini menjadi lebih menarik untuk dibaca, untuk diteliti dan ditelusuri. Baik, terima kasih Saudara Mukri. Berikut merupakan sedikitlah maklumat berkaitan dengan karya Raja Ali Haji yang kedua, iaitu Gurindam 12. Namun kita tak habis di situ. Saya nak tanyalah kepada Saudara Mukri, sebenarnya apa tujuan Raja Ali Haji mengarang karyanya Gurindam 12 ini? Baiklah, tujuan Raja Ali Haji mengarang Gurindam 12 ini dengan beliau seorang yang berpengalaman dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi beliau menggunakan ilmu pengetahuan dan pengalaman beliau ini untuk memberikan nasihat berkenaan agama, moral dan kehidupan secara bermasyarakat. Jadi nasihat yang diberikan itu semuanya berdasarkan agama. Jadi itu tujuan dan fungsi karya ini. Baiklah, terima kasih Saudara Mukri. Seperti yang kita tahu, setiap penulisan ni pasti ada kepentingannya. Jadi saya sendirilah dan para penonton pun mesti nak tahu apakah sebenarnya kepentingan Gurindam 12 ini. Kepentingan karya Gurindam 12 ini adalah untuk menjadi panduan kepada masyarakat tentang kehidupan daripada segi agamanya, daripada segi akhlaknya dan sebagainya. Jadi kepentingan karya ini juga bukan hanya setakat sebagai panduan itu saja, tetapi boleh juga digunakan sebagai kajian ilmu untuk pelajar-pelajar di universiti ke, di sekolah ke, di mana-mana jugalah, untuk siapa pun. Jadi karya ini amat penting untuk masyarakat di Malaysia ini. Baik, jadi boleh tak kalau Saudara Mukri bacakan sedikit kepada para penonton kita agar mereka boleh mendengar salah satu gurindam yang terdapat dalam Gurindam 12 itu? Baiklah, baik. Saya akan bacakan fasal 1 dalam Gurindam ini. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Itu saja.
Right. Terima kasih Saudara Mukri. Indah sekali gurindam yang telah dibacakan oleh Saudara Mukri seketika tadi. Baiklah, bagi pendengar-pendengar setia kami, kita akan beralih semulalah kepada Saudara Amin untuk Saudara Amin kongsikan kepada para pendengar kita tentang karya Raja Ali Haji yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada karya Raja Ali Haji yang ketiga, iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab Pengetahuan Bahasa ini merupakan karya yang diterbitkan lebih kurang dalam 1858 Masihi. Okey. Yang menariknya, buku ini tidak diterbitkan pada masa Raja Ali Haji masih hidup. Cetakan pertama buku ini hanya muncul pada tahun 1929. Lebih kurang dalam 70 tahun daripada Desain karya daripada Raja Ali Haji lah. Lama betul ya masa yang diambil untuk karya ini diterbitkan. Lama. Jadi untuk karya Kitab Pengetahuan Bahasa ni, apakah kandungan yang terdapat dalam Kitab Pengetahuan Bahasa ni, Saudara Amin? Okey, Kitab Pengetahuan Bahasa ni kita lebih merujuk kepada berkaitan dengan kosakata ataupun bahasa. Lebih senang kata kita kata sebagai logat lah. Pada masa itu Kitab Pengetahuan Bahasa ni ada nama lain. Lebih dikenali sebagai Kamus Logat Melayu Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Okey. Antara ciri-ciri berkaitan dengan buku ni, dia menghimpunkan makna perkataan Melayu yang terdapat pada masa itu daripada pelbagai logat lah. Antara Johor, Riau apa semua tu. Okey. Yang berkaitan dengan buku ni lagi, kosakata yang bahasa Melayu tu dia disusun mengikut huruf Jawi. Maksudnya daripada huruf alif, ba, ta. Okey. Namun karya ini tidak dapat dihasilkan dengan sepenuhnya. Maksudnya dia berhenti pada huruf ja. Dalam huruf Jawi tu kan kita ada alif, ba, ta, sa. Tapi kosakata yang dapat dihasilkan pada ketika itu hanya sampai huruf ja. Itu saja. Baik. Kepada penonton semua, seperti yang dikatakan oleh Saudara Amin sendiri tadi, Saudara Amin dah nyatakanlah kandungan yang terdapat dalam karya Raja Ali Haji ini. Dan tak salahlah kalau Saudara Amin boleh kongsikan apa sebenarnya kepentingan yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam karya ini. Melalui kitab ini, kita dapat belajar bahawa bahasa Melayu ni mempunyai struktur dan ada standard rujukan yang dapat kita fahami lah. Dan melalui kitab ini juga kita dapat mengetahui kodifikasi ilmiah melalui kitab ini. Lepas tu pada zaman moden dia menjadi sumber rujukan lah untuk para penyelidik ataupun pengkaji lah berkaitan dengan kosakata bahasa Melayu pada masa dulu. Macam mana terbentuknya kosakata tertentu ni. Itu saja. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Amin atas perkongsian atau ilmu baharu yang dapat didengarkan kepada semua penonton dan pendengar setia kami, iaitu berkaitan dengan Kitab Pengetahuan Bahasa. Baik, mungkin para penonton menganggap kita sudah berada di akhir wawancara atau podcast kita. Namun, saya ingin menjemputlah Saudara Mukri untuk menceritakan karya terakhir atau karya terakhir yang akan dibincangkan pada hari ini berkaitan dengan karya Raja Ali Haji yang keempat. Dipersilakan. Baiklah. Karya yang terakhir yang akan kami bincangkan pada podcast kali ini ialah karya Raja Ali Haji yang dinamakan Bustan Al-Katibin atau nama penuhnya Bustanu Al-Katibin Lis-Sibyan Al-Muta'allimin. Buku karya ini ditulis pada 1267 Hijrah atau bersamaan dengan 1860 Masihi. Menariknya, buku ini pernah dimiliki oleh Padri Casbury dan kini tersimpan di perpustakaan School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London.
Bagi saudara Mukri sendiri, sebenarnya apa tujuan karya Bustan Al-Katibin ini ditulis oleh Raja Ali Haji? Tujuan buku ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan buku ini berkenaan apa. Jadi buku ini adalah berkenaan dengan perkembangan bahasa Melayu pada awalnya, tentang tata bahasa bahasa Melayu, cara penggunaan struktur ayat dan macam-macam lagi lah berkenaan bahasa Melayu. Jadi dalam kandungan buku ini, mukadimahnya atau pendahuluannya, ia menyatakan berkenaan kelebihan ilmu dan akal. Dan dalam buku ini terdapat 31 fasal atau bab yang membahaskan pelbagai aspek bahasa Melayu seperti ejaan Jawi, kelas kata, klausa, frasa dan tata bahasa dengan menerapkan kaedah tata bahasa Arab untuk memudahkan pembelajaran. Dan ia turut membincangkan huruf-huruf tertentu dalam bahasa Melayu seperti ca, nga, ga, nya dan pa. Dan buku ini juga mempunyai penutup iaitu Khatimah Alkitab. Jadi tujuan buku ini adalah untuk menjadi pedoman dan panduan kepada rakyat Melayu untuk menggunakan bahasa Melayu dan mengetahui berkenaan tentang bahasa Melayu itu dengan lebih betul. Itu saja. Menarik sekali perkongsian yang diberikan oleh Saudara Mukri tadi. Namun, apakah kepentingan karya ini kepada masyarakat pada masa kini atau masyarakat terdahulu lagi, Saudara Mukri? Kepentingan Bustan Al-Katibin ini, pertama sekali, ianya menjadi pedoman dan asas kepada rakyat Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bukan bahasa Melayu saja tetapi berkenaan tentang struktur kata dalam bahasa Melayu, ejaan Jawi untuk bahasa Melayu dan sebagainya. Kemudian ianya juga menjadi sebagai sumber rujukan kepada para peneliti untuk melakukan kajian-kajian yang mereka ingin lakukan tentang bahasa Melayu. Itu saja. Terima kasih. Baiklah penonton, nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan kita. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Saudara Amin dan Saudara Mukri yang telah berkongsi ilmu dan pengetahuan mereka berkaitan dengan karya-karya yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Baiklah penonton, semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang dengan episod-episod yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.